Kaedah yang kedua pula ialah kita menggunakan satu persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa untuk melukis graf jarak masa tu. Right? So di sini contoh ni di sini jarak J diberi sebagai hasil darab K. K adalah per malar. Ya, K adalah per malar. Maknanya sesuatu kuantiti yang tidak akan berubah. Ya, per malar. Per malar dan M adalah masa. Okey. Jadi kalau kita gantikan M dengan sesuatu nilai, kita akan dapat nilai J. Itu maksud dia. Right? Okey, so gunakan di sini saya beri langkah-langkah untuk melukis graf jarak masa menggunakan kaedah persamaan. Right? Sama seperti kaedah pertama, tetapi di sini hanya apa yang kita perlu buat adalah kita kena gunakan persamaan itu untuk menentukan koordinat. Now remember, garis lurus boleh dilukis hanya dengan menggunakan dua titik. Jadi kalau kamu diberikan persamaan, kamu hanya perlu menentukan titik koordinat untuk dua kedudukan. Kemudian kamu sambungkan kedua-duanya menggunakan satu pembaris dan pensil supaya ia adalah garis lurus. So agak mudah, right? Okey, kita akan lihat satu contoh dan kita akan dapat tahu dengan lebih jelaslah bagaimana nak gunakan kaedah ni. Okey, di sini saya ambil contoh yang sama, contoh kes Sami yang berjalan ke sekolah, tapi di sini saya memberi satu persamaan, iaitu J bersamaan dengan 1/5 T. T itu merujuk kepada masa, J merujuk kepada jarak, jarak adalah dalam kilometer, T pula dalam minit. Okey. Nah, bagaimanakah kita boleh gunakan persamaan ini? Jadi, apa saya akan gunakan ialah kita gunakan titik permulaannya titik permulaannya adalah sifar kan. Dia belum bergerak lagi. Masa pun belum beredar lagi. Jadi, sifar-sifar. Jadi, saya gantikan sifar ke dalam persamaan ini. Apa akan jadi? So, T adalah sifar. Sifar darab 1/5 adalah sifar. So, J adalah sifar. Jadi, bila T adalah sifar, J pun adalah sifar. Okey, keduanya. Masa 5 minit. Sekarang saya gantikan ini ke dalam persamaan. Bila T bersama dengan 5. Jadi, J adalah sama dengan 1/5 darab 5. 1/5 darab 5. Nilai J adalah 1. Nilai J adalah 1. Bila T adalah 10, saya gantikan 10 dan saya nilaikan persamaan ini. So 1/5 darab 10, J bersama dengan 2. There you go, 2. Dan bila T adalah 15, saya gantikan di sini 1/5 darab 15, J adalah 3. J adalah 3. Jadi saya gunakan titik-titik koordinat ini dan saya plotkan. Jadi sifar-sifar adalah di sini, 51 adalah di sini, 10.2 adalah di sini dan 15.3 adalah di sini. Jadi kita sambungkan semua titik-titik itu dan kita akan dapat satu garis lurus. Seperti apa yang tadi cikgu katakan, untuk melukiskan garis lurus ini kita hanya perlukan dua titik kan. Jadi kita ambil titik 00 dan titik 15.3. Okay. 00 di sini, 15.3 di sini. Kita sambungkan saja dan kita akan dapat garis lurus. Faham? So, ini adalah kaedah yang kedua. Now, kadang-kala dalam soalan, persamaan ini tidak akan diberikan. Jadi, kamu perlu ungkapkan persamaannya terlebih dahulu. Jadi, kamu tahu kan bagaimana nak ungkapkan persamaan garis lurus. Alright. Selepas ini, kita akan lihat topik mentafsir graf jarak masa. Ya.